Makan sana pula. Lady ni rasa. Tak ada ketuk apa ni? Angin. Tak ada. Pulau 2 sedih. Sedih dah Pulau 2 tak ada apa dah. Tadi talang ada lah frenzy. Alah, bocah. Sampah banyak. Banyak gila sampah. Mana datang dah? Makan sana pula. Lady ni rasa. Senangin. Senangin alhamdulillah. Ada sabotaj. Tak tahu ah. Padu sangat ni kau. Tu lah. Oi, sebarang ni. Badung. Orang tasik. Kita ada gancu lah. Kalau orang tasik ada gancu lah. Lembut dulu ni. Itu basah. Rod PE 02. Tapi betul lah, aku rasa macam Kobiang pun ada. Dia tekan ke dalam lagi. Dia tekan ke dalam pula oh. Tak boleh pam naik tu. 02. Tak boleh pam naik. Berapa meter tadi? 100 lebih. Itulah aku rasa Kobiang lah. Tali alus. 16. Dia kat tengah ni tak apa, aku tak takut. Tak bawa pergi karang. Tu lah, seram juga macam nak tinggi sikit ni. Mi tolong. Dia tinggi sikit lah, kontur. Bot. Sana, tegak depan. Oh, pelan-pelan. Okay, slow sikit. Sebab aku dah nampak ikatan aku ikat kat spool. Ya. Ada tekan dalam tu. Bukan tekan jauh. Sorry geng. Bateri kamera habis pula time ni. Okay, jap. Aku tukar bateri lain. Okay geng, jom sambung. Play. Woi, jauh dah. Woi, daripada sana tau. Kena kecoh. Tak tahu datang apa. Kobiang. Kobiang. Ni boleh ni dia punya zoom tu.
Bagi dekat. Ha. RM8. Boleh. Okey, slow. Stop. Bot, stop. Sebab dia dah ke bawah. Sangkut. Aduh, okey. Dia tak penat ke? Oh, kena buli kau kan ni. Sampai kena tak angle kejor bang. Nak sangat pakai mesin kecil. Apa? Boleh. Ini asbab aku ikat leader dia. Betul kena gorgoi dah. Hook halus je. Dia jangan pergi sana batu. Aku paksa ni. Penat dah cong. Kiri sikit. Golden Blue SV bye. Sensus Golden Blue SV. Tali Sensus Mojiko 16 LB. Rasanya kapal selam ni. Dia dah tak jauh dah ni sebab tali aku nak penuh balik lah. Aku pasal. Okey, free gear dulu. Tapi tak. Stop lah. Okey. Dia memang tak penat, memang dia tak mengalah bang. Nampak dia pen jauh datang. Okey, bawa ke depan sikit.
Okay, slow. Slow. Dekat bawah. Macam mana aku boleh dapat confident pump macam ni? Tahu ah. Akan nak pergi lari. Tahan kuat dulu. Kau tahan je. Jaga belakang. Dekat belakang. Rasa dia lah. Rasanya dia kot. Oh, tak naik lagi. Tak naik. Tak nampak rupa lagi. Tadi dah nak sampai lah. Tak nampak rupa. Dia tekan balik. Berapa kilo ada ni? Ada relate. Tak ada. Ada turun bawah ah. Ni dia turun bawah balik. Ambil. Oh, penat tu. Kosong 2 pula. Dia dah tak jauh ni. Tali dia nak penuh 10 lah. Dekat tu, sini UL tu. Tu pakai set kasut. Awak dah sampai tahan 10 lah dia. Ni dah kira redor lah ni. Lebih kuat lah tali tu. Tahan boleh pump tu. Boleh pump. Hang bagi Jen tengok ni. Tapi dia tak ada pula rasa shake ke apa ke. Tapi dia ngenjuk macam tu. Riau je aku tengok tahan 10. Ini kira dah redor ni. Saya je. Dia dah nak naik ni. Dia tadi penat. Dia arwah dah set dan pop je nak naik. Dia jaga dia bawa IB. Tinggi. Oh, tak ada pengalaman ganci. Tu, nampak dah. Putih. Ikan apa? Ebek tadi. Putih. Ebek ni sebab kau santuk tadi. Oi, kat soru. Ebek. GT lah. GT. Laju elok. Tali tak panjang pula. Serius. Angna duduk depan lah, duduk depan. Lagi depan. Abang Serius. Tali tak panjang tu. dapat. Astaghfirullahalazim. GT. GT apa? GT balik. GT tu. Okey, kejap, relax, tenang ah. Tangkap ekor. Pegang ekor. Gelap tak ada jangan. Ni. Ada. Ada. Okey. Ya. Ezihu halus tu. Tangkap. Pegang kuat-kuat terus ha. Kuat ah. Grip. Tangan kiri jaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara cabut lah. Alhamdulillah ya Allah. Okey guys. Jam pun dah 5.33 petang. Kita pun dah naik dah. Hari ni naik awal sikit lah. Sebab ada rezeki lebih. Bukan rezeki lebih. Banyak tu tak ada lah. Tapi besar tu ada lah. Mari kita tengok. Tak muat tong macam. Bawa lagi tong kecil. Siapa suruh? Padam muka. Ternampak pula orang tak pakai baju kat sini. Okay guys, jom kita nak timbang dulu ikan tengok. Okay guys, ini rekod untuk hari ni guys.
Oh, tak larat lah nak angkat guys. Berapa kilo guys? 12 lebih. 12 lebih guys. Okey. Padu mantap guys.